Seperti yang saya ulang banyak kali, bahasa Arab ni bermula daripada 3 huruf. Waw yang kita belajar hari ni adalah waw, lam, dal, walada. Jadi waw tu bukan waw dan ataupun waw demi. Kali ni adalah waw, lam, dal tu adalah waw tu sendiri, daripada huruf tu sendirilah. Jadi kita belajar hari ni, walad tu bermaksud anak. Walad, waladun ataupun walad, walada maksudnya anak. Bila kita tambah alif pada huruf yang kedua, dia akan jadi yang mempunyai. Jadi kita tambah huruf yang kedua alif, jadi walid atau walidun, yang bermakna orang yang punya anak. Maknanya walid tu bapak lah, kan. Tapi hari ni kita tengok filem walid tu jadi macam geli-geleman pula orang panggil walid. Tapi sebenarnya kat office ialah budak-budak tahu saya mengajar bahasa Arab. Sebenarnya ada orang kadang-kadang budak-budak office tu bayar anak-anak saya je kan. Kadang-kadang orang panggil walid sebab bahasa Arab kan. Tapi bila sejak filem yang tu orang pun jadi macam pelik lah sikit kan. Padahal nama tu mulia kan. Panggilan walid tu satu yang mulia kan. Ataupun kadang-kadang orang panggil bapak dia dengan abi ataupun abuya, gitulah. Tetapi walid ni jarang lah. Cuma kadang-kadang ada juga kawan-kawan saya dulu masa kecil-kecil, ada orang panggil bapak dia orang walid. Jadi yang mempunyai anak, bapak lah. Tetapi kalau ibu, walidah, walidatun, ada ta kat belakang kan. Macam mana nak tahu yang mana jantan yang mana betina kan. Kalau walid tu tak ada ta di belakang, ada ta di belakang walidah. Ta tu menunjukkan perempuan ataupun betina lah. Kalau binatang betina lah. Kalau manusia ni kan kita biasa belajar kan, muslim, muslimah kan, mukmin, mukminah, rafid, rafidah, qasid, qasidah, hamid, hamidah, jalan, jalan dah. Yang jadah tu lah yang menggambarkan betina ataupun perempuan. Jadi kalau walid bapak, walidah ibu. Tetapi jarang juga orang gunakan perkataan walidah ni kan. Atau biasa orang sebut umi gitu je lah, kan, itu je lah. Tapi nak ceritanya walid tadi bapak, walidah tu perempuan kan. Jadi seterusnya kita bila tambah daripada walada tadi, waw, lam, dal tu masih ada, ditambah mim pada huruf yang di hadapan, di baris bawahkan huruf yang 3 jadi maulid. Waw, lam, dal tu masih ada, tetapi ditambah mim di hadapan jadi maulid. Maulid ni kalau ikut dia punya standard bahasa Arabnya, dia bermaksud tempat. Tempat walad tadi anak, tempat bukan tempat, masa. Dia bergantung pada masa. Maulid ni maknanya masa beranak. Masa beranak. Jadi macam kita lah, gharaba, terbit, terbenam, maghrib maknanya masa terbenam. Syaraka maknanya terbit, masyrik maknanya tempat terbit. Tu masyrik wal maghrib tu tempat terbit dan terbenam. Kita syuruk kan, waktu syuruk tu waktu dah terbit matahari. Maghrib tu kita tahulah masa waktu dah terbenam tu, tu waktu maghrib lah, waktu terbenam. Jangan sampai matahari dah terbit daripada arah barat baru nak datang, baru datang kita nak berisah dan bertaubat dan sebagainya kan. Jadi jangan sampai macam itulah. Jadi saya nak cerita tadi, maulid adalah masa beranak atau masa melahirkan lah. Okey, bila tambah mim di hadapan, tetapi ada waw pada huruf yang keempat kan, jadi maulud. Maulud tu tambah mim di hadapan, waw pada huruf yang keempat tu, mim, waw, lam, waw, dal tu maulud tu, lam, waw yang kedua tu dia jadi yang di. Kita banyaklah kan cakap tentang yang di ni. Contohnya barakah, mabruk, yang diberkati. Barakah tu berkat, mabruk yang diberkati. Okey. Barah, baik, mabrur yang dibaikkan. Maknanya ibadah haji tu ibadah yang dibaikkan. Minta kita apa? Orang kata apa, kita dapat haji yang mabrur. Barah tu kan mabrur, maknanya mabrurun tu maknanya dibaikkan. Okey. Qabala, terima, tambah mim di hadapan, waw pada huruf yang keempat tu jadi makbul, yang diterima. Kan. Jadi banyaklah pattern-pattern yang dianukan dalam bahasa Arab. Jadi kita boleh gunakanlah banyak dalam bahasa Arab ni. Jadi contohnya hafazah, jaga, mahfuz maknanya yang dijaga. Wahab, memberi, mauhub yang diberi. Jadi pattern dia sama. Nasakha, benda yang dibatalkan. Mansuh,
yang dibatalkan. Jadi tambah mim tambah waw tu jadi yang di. Yang di. Kataba tulis, maktub yang ditulis. Maktub tu kita yang termaktub lagi. Cakap bahasa Arab campur-campur Melayu kan. Termaktub lagi kan. Jannah jin, majnun yang dijinkan. Yang dijinkan tu gila lah. Biasa orang gila ni orang kata orang kena jin kan, kena rasuk jin kan. Tu majnun. Apa tu lagi, ajana ni uli, yang diuli, tambah mim tambah waw, yang diuli, makjun. Itu yang yang kita buat uli-uli itu kan, nak bagi ubat. Kita tahu makjun ni buat kuat je kan. Kan, jadi makjun ni maknanya yang diuli. Wajada, wujud, maujud, yang diwujudkan. Apa lagi? Abada, ibadah, makbud, yang yang disembah lah. Makbud tu kan sembah kan, abada sembah ataupun yang mengabdikan diri. Jadi makbud tu maknanya yang disembah kan. Kan kita kalau la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Kalau kita nampak rumah ibadah yang bukan Islam seperti kuil ke apa ke kan, kita tak perlu caci maki kuil tu. Cuma kita baca la ilaha illallah, la ma'bud illallah. La ma'bud illallah. Kalau kuat sikit, tiup sikit kuat kan. La ma'bud illallah. Kan, biar jangan besar lagi. Rumah ibadat makin besar di tempat yang tempat rumah tanah orang dah tu. Tak boleh lah segi undang-undang pun salah kan. Dari segi agama dia saya tak tahulah kan. Kita tak tahulah dosa tak dosa, dia ambil tanah orang dan sebagainya, makin besar lah dia tak boleh nak rubuh. Kalau nak rubuh pun kena papasan. Tak naklah kita tak nak cerita pasal agama orang lain, tapi saya nak cerita bacaan yang tepatnya kalau kita tengok rumah ibadah orang lain, kita sebut la ma'bud illallah. Kalau kita nampak masjid, kata selawat kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi semua faham maknanya. Tadi pattern bunyi ni sama, mabrur, makbul kan, mahfuz, mauhub, mansuh, maktub, majnun, ma'jun. Bunyi ni sama, maujud, jadi maulud pun yang dilahirkan, yang diberanakkan. Okey. Jadi kebetulan kita sambut majlis Maulid Rasul ni. Jadi kita nak sebut maulid ke nak sebut maulud? Ini yang selalu orang petikai ni, boleh ke tak boleh? Sebenarnya dua-dua boleh kan. Maulid ni, tapi yang lebih tepatnya maulid, sebab kita raikan 12 Rabiul Awal tu masa Nabi kita lahir kan. Jadi 12 Rabiul Awal tu kita sambutlah. Tetapi kalau sambutan tu memang sepanjang masa nak kat Johor ya, jenazah kita buat maulud, sambutan maulid ni 4 bulan. Ada awal maulud lah, akhir maulud lah, bongsu maulud, sulung maulud dah macam-macam kan, 4 bulan kita raikan. Jadi maulud tu yang dilahirkan tadi. Yang dilahirkan tadi kita raikan siapa? Kita raikan Nabi lah kan, Nabi Muhammad SAW kita raikan dia. Jadi kita raikan dia sepatutnya hari-hari lah kan, kita berselawat seruan kalau hari Jumaat kita ingat Jumaat, ingat selawat kan. Jadi kita perbanyakkan selawat, hari-hari kita selawat, dan Allah pun berselawat kepada Nabi, malaikat pun selawat kan. Allah perintahkan selawat ni Allah sama-sama buat. Kalau solat tu Allah tak sama-sama buat, puasa Allah tak sama buat, tapi selawat ni Allah buat. Dengan cara Allah lah, malaikat pun dengan cara dia lah berselawat kan. Jadi nak betulkan balik, maulid ni kalau kita sambut yang 12 Rabiul Awal tu. Tapi kalau kita memang raikan Nabi pada setiap masa dan sebagainya, itu boleh juga maulud Nabi kan. Jadi tak ada isu lah. Tak payahlah nak bergaduh sebab maulid ke maulud kan. Tapi cuma yang lebih tepat, sebab kita jangkaan kita pasal masa tadi kan. Kalau masa tadi kita inilah jadi maulid lah. Okey, seterusnya kita tengok waladu walid. Okey, apakah dialog waladu walid ni? Tadi kan walad tadi apa? Anak kan. Haji pun kalau pergi umrah dan sebagainya, orang Arab ni dia suka panggil ya walad, ya walad. Kan dia panggil wahai anak, wahai anak. Macam kita abang ke kakak ke kan. Tetapi dia orang sana suka anggap kita, walaupun kadang-kadang dah tua bangka pun, dia panggil walad, walad lagi. Dia panggil anak, anak lagi kan. Jadi kita kata apalah panggil aku anak kan. Aku dah tua lah kan. Jadi tak, dia macam dia panggilan manja lah. Kadang-kadang dia pegang kepala kan. Itu manja dia. Jadi kita pegang budak-budak kan, pegang kepala kan. Kan. Tapi kita pula pantang tok nenek. Tukang gunting saja yang boleh pegang kepala kita. Bini kita pun tak boleh pegang kepala kita kan. Jadi punya pantang tok nenek kan kalau orang Melayu. Tapi itulah lain budaya, lain pula lain negara, lain lah budayanya kan orang Arab. Sebab tu kalau kita nak belajar bahasa pun kena belajar budaya juga orang Arab ni dah. Dia jangan pegang belakang punggung dia dah. Kerana kepala
kepala dia okey. Sebab tu kadang-kadang dia langkah-langkah kita nak pergi sarapan tu, dia pegang kepala kita, tapi itu tak ada hormat dia sebenarnya. Cuma cara dia melangkah tu tak hormat lah kan. Tapi pegang kepala tu tak sah. Jadi waladu walid tadi. Walad tadi apa? Anak, walid tadi bapa. Jadi apa maksudnya? Kalau tak tahu saya balik tuan-tuan puan. Jadi waladu walad ni, walid ni adalah anak bapa. Tak boleh lari lah daripada cerita Piramli kan. Jadi anak bapa. Kita dah belajar dah waladu walidin. Walidin tu sebab mudhaf ilaih kan. Waladu walid. Kalau suratul Fatihati kan bunyinya, suratul Baqarati, suratul Asri. Jadi waladu walidi, walidin lah okey, dia mudhaf ilaih. Nak ingat formula dia kalabul malami. Kenapa tak kalabul malama, tak kalabul malami ke kan? Dia kenapa kalabul malami? Dia punya mudhaf ilaih ataupun kata sandaran bahasa Melayu okey, itulah ingat anak bapa kan. Ini bukan anak bapa. Ini anak setan kalau macam tu kan. Kalau baik anak bapa lah, kalau jahat tu anak setan lah. Okey. Seterusnya kita sebut Idul Miladin. Id milad. Senanglah, tak payah nak Idul Miladin. Itu nak baca Quran boleh lah macam tu kan. Tak payah tajuk sangat. Id milad maknanya Id ni apa? Ulang tahun lah. Ulang tahun. Kita Idul Fitri, ulang tahun meraihkan fitrah. Idul Adha, ulang tahun meraihkan ibadah korban kita. Apa lagi Idul yang kita ulang-ulang lah disebut Id. Jangan heran pula Id milad ni apa benda pula kan, air kayu apa pula ni kan. Bukan. Id milad tadi kita dah belajar. Milad ni tambah mim di hadapan, ya pula, waw tu ganti ya daripada walada tadi, lam alif dal, milad. Jadi hari ulang tahun milad, kelahiran kita kan. Milad kan. Jadi Idul Miladin. Idul Miladin juga mudhaf ilaih. Kalabul malami tadi kan, Idul Miladin. Jadi kita sebut sebagai ulang tahun kelahiran. Jadi kita dapatlah apa tu satu kalimah hari ni, Idul Milad. Jadi kalau ada ucapan hari ulang tahun ke dia ulang tahun tu kan, jadi kita bolehlah sebut Id Milad ataupun Idul Miladin. Id Milad. Okey, tapi kadang-kadang ada juga zaman-zaman modernnya orang sebut sanah helwah kan. Sanah helwah kan. Sanah tu apa? Helwah tu apa? Aku pun tak tahu. Aku tengok orang ni, aku copy paste dia sanah helwah. Sanah ni apa tuan-tuan? Sanah ni kita biasa niat puasa itu saumaradin an adai hadis sanati lillahi ta'ala. Apa tu maksudnya? Aku puasa esok hari tahun ini, pada tahun ini. Sanah tu maknanya tahun. Jadi sanah helwah ni tahun. Helwah ni apa? Cakap Melayu pun helwah, halwa. Makan halwa ni, makan benda-benda manis lah, halwa. Jadi sanah helwah kita panggil kan. Jadi sebenarnya macam tak ada kena-mengena dengan ulang tahun pun. Sanah helwah tahun. Helwah tu manis. Moga kita, dia macam lebih kepada mendoakan lah, mudah kau tahun ni kau lebih manis ke apa kan, lebih macam tu lah. Hidup kau penuh dengan kemanisan, kebaikan, kegembiraan, kebahagiaan dan sebagainya. Sebab tu sanah helwah tak juga salah, cuma ni bahasa moden lah kalau betul-betulnya Id Milad. Okey, jadi ulang tahun ulang tahun kelahiran. Okey, jadi kita ni lah. Okey, kalau kita nak sebut Id Milad, kalau kita nak sebut bapakku, kita panggil apa? Ya walidi pun boleh. Tapi jaranglah orang sebut, kalau walid tadi dia panggil bapak dia walid, ya walidi. Ya tu menunjukkan aku. Kita biasa-biasa kan, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni. I belakang tu ampunkan dosaku, ni kan aku rezekikan aku dan sebagainya. Ku belakang tu. Nak sebut aku boleh, ku pun boleh. Tapi kalau kita sebut abu, bapa kita atau abi, Id Milad, ya abi. Orang Arab ni suka berkata ya abi. Wahai ayah lah. Kita tak ada wahai tu. Kita terus dia. Sama jadi jadi bapa gitulah. Tapi kalau Arab ni lebih sopan lagi, dia sebut ya abati. Id Milad ya abati. Abah lah. Abati itu maknanya abah. Abah. Sebab tu abah ni cakap Arab juga. Kan? Oh, baru tahu Ustaz hari ni abah tu cakap Arab. Kan? Okey. Jadi kalau ibu pula ya walidati. Tapi jaranglah orang sebut ya ummi. Selamat Id Milad ya ummi. Kalau datuk pula, datuk ni apa? Jaddun. Jaddun, jadi Id Milad ya jaddi. Itu wahai datukku. Orang Arab ni dia sebut ku tu, maknanya lebih sayang lagi. Wahai bapakku. Kita sama air jadi datuk, gitu je lah kan. Kita, tapi Arab ni sama air jadi wahai datukku. Dia macam hormat sikit lah. Kalau nenek, nenek apa?
Jaddah. Sebab tu Jeddah di Arab Saudi tu maknanya nenek. Haram Jeddah pula kan, itu lain pula cerita ni. Pergi haram, pergi Jeddah. Pergi Masjidil Haram, pergi Jeddah. Tu taksi selalu sebutlah haram Jeddah kan. Jadi sebenarnya Jeddah tu ataupun Jeddah orang putih lah Asia sebut JE kan. Sepatutnya Jeddah. Jeddatun. Itu maknanya nenek. Sebab Siti Hawa dulu dimakamkan di sanalah, kuburnya ada di sana. Dan masa saya pergi dulu, orang Arab ni dulu sekarang dah open sangat pula dah. Dulu terlampau close sangat pula, terlampau tertutup sangat. Sekarang ni terlampau terbuka sangat lah. Dulu nak pergi ziarah makam tu pun dia tak, macam dia tutup gerapi makam Siti Hawa dulu. Siti Khadijah pula. Siti Hawa dulu, ibu nenek kita lah. Nenek kita kan Nabi Adam, datuk kita kan. Nenek kita tu sebab nama Jeddah tu, tetapi dia kubur dia panjang. Ada orang kata memang dia panjang macam itulah, maknanya tinggi kan, berapa hasta. Tapi ada kata dia memang buat saja panjang, kita tak tahu mana satu. Ni takut orang gali dan sebagainya lah, orang curi dan sebagainya lah. Tapi memang dia keliling tu ada polis jaga, kemudian ada macam penjara pula, macam dia tembok pula, dia tak bagi orang. Dulu bid'ah kan, dia katakan ada orang sembah-sembah kat situ kan, bersalawat ke apa kat situ kan, dia mulalah dia nak elakkan lah khurafat dan sebagainya, dia tutup. Jadi Jaddati kan. Okey, kalau nak ucap jadi kat janda kita, macam mana? Jandati lah ya, senang nak ingat. Milad ya jandati kalau nak ni lah tapi tak dikira benda lah dengan hidup dan mati. Kalau kawan kita ya akhi, wahai saudaraku. Kalau perempuan milad ya ukhti kan, ukhtu tu maknanya saudara perempuan atau adik-beradik kita. Ukhti ya ukhti. Kalau kekasih ya habibi kan, wahai kekasih kalau lelaki. Kalau perempuan ya habibati, habibah lah, ya habibati. Kalau ustaz Eid milad ya ustazi. Kalau perempuan ustazati. Kan mudah kan. Jadi tambah ya kat depan, wahai. Ti kat belakang tu adalah aku. Jadi kita dah biasakan saya terpaksa ulang dan ulang sampailah kita pulang Jadi benda-benda macam inilah saya ni lah okey. Okey, lagu apa hari ni Ustaz? Allah panjangkan umur kan. Kan sebab ayat jadi ni Allah selamatkan kamu kan. Itu Ismail Ulan Raja. Kan lagu Ismail Ulan Raja tu tak adalah tak ada berkena lah nak nyanyi kat sini lah, tetapi saya nak ambil satu lagu daripada filem Antara Dua Derajat kan. Ghazali Piramli kan, dia nyanyikan lagu dekat Sa'diyah tu, Engku Zaleha kan, masa hari jadi dia kan. Boleh tuan-tuan perempuan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika beribadah elak rasa jemu, solatlah berjemaah, hadir majlis ilmu, selamat berkat umur semua, nikmat sihat janganlah lewat. Apabila berusia, mari rebut masa. Jika membazir saja, sesal tak berguna. Selamat berkat umur semua, nikmat lapang janganlah lena. Masa akan tiba kehilangan nyawa, wajib jaga diri jauhi dosa. Ingatlah hai manusia, kehidupan menggoda. Kalau Allah dilupa, taubatlah segera. Selamat berkat umur semua, nikmat hidup janganlah leka. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terus tak jadi sabut jadi. Lagu feeling sikit lah, tapi masa tu kan cerita tu kan dia main piano dan sebagainya lah. Jadi Antara Dua Derajat tu memang filem yang bagi saya lah sangat baik.
waktu yang sama Piramli nak menegur golongan-golongan bangsawan ni kan. Darah aku kan, sekarang kau nampak darah aku kan sama dengan darah kau, apa yang kau bangga sangat darah putih lah sebagai kan, darah putih leukemia pula kan. Dulu bangga kan kerana kan, tapi teguran dia dalam filem tu tak menyebabkan orang lain sakit hati, marah, komplain dan sebagainya. Itu pasal dia dalam filem tau. Dia kan kalau dia cakap benda-benda pun orang kata pun macam cerita apa Alibaba berjalan lapuk kan. Dia kata candu candu boleh berniaga, tetapi kalau nak belacan kena ada lesen kan. Jadi masa tu mungkin kita bagi boleh berjudi dan sebagainya, tapi benda-benda yang halal ni kita kena ada lesen dan sebagainya kan. Jadi itu dia friendly dalam kerajaan, dalam waktu yang sama orang tak marah pun. Kan, jadi kita cakap ni pendek kat aku ni, baik aku dia baik aku betulkan, baik aku insaf dan sebagainya kan. Jadi itulah antara yang inilah boleh kan. Jadi antara intisari yang saya sebut dalam lirik lagu tadi, ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara kan. Yang paling penting sekali kesihatan tuan-tuan dan puan kan. Kita dah sakit ni kan, saya tu kena ni dah sakit tu baru tahu nikmat sihat tuan-tuan dan puan kan. Bila kita dah sibuk macam tu baru kita kata oh nikmat lapang kan. Jadi kalau tak selain kita sibuk tak sesudah, kenapa tak pergi surau ni? Aku banyak macam-macam bahan meeting tak habis-habis. Kadang-kadang meeting satu masa 2-3 tempat meeting kan. Sibuk sangat lah kan nak balik ke surau dan pagi. Kemudian nak hadir majlis ilmu memang tak sempat lah. Aku nak berniaga dan sebagainya kan. Sampai inilah kan hari nak buat macam mana kan, kena cari kan. Tapi tolonglah perempuan-tuan, doalah pada Allah. Ya Allah, beri aku kesihatan yang baik kan, kelapangan kan, supaya aku boleh solat berjemaah. Itu je. Lepas tu nak bertibaran dah di muka bumi. Dapat kita solat jemaah, dapat adik kuliah. Kuliah pun kalau subuh ni ujung minggu je pun kan. Jadi tak ramai tak kerja, tapi yang berniaga tu saya hormatilah tapi minta doa kepada Allah. Ya Allah, biarlah berniaga ni boleh anjak sikit ke kan. Sungguhnya kita sampai pukul 8 kita dah habis dah, boleh makan lagi kan roti canai. Roti canai live lagi kan, live and love lagi kan. Ada orang teba kat sini kan. Jadi roti telur lagi. Kita bagi roti telur lagi kan. Jadi itulah antara yang kita inilah okey. Sebab tu kita akhiri dengan suratul baladi. Surah balad ada 3. Suratul baladi saya dah sebut tadi, mudhaf ilaih u dengan i, kalabul malami kan. Suratul fatihati, suratul nisa'i, suratul an-nasi, suratul falaqi, semua suratul baladi jadi mudhafun ilaih boleh kan. Tapi tak payah namakan anak dengan mudhaf ilaih lah kan, jangan macam pelik pula kan. Mudhaf ilaih ni kata sandaran, bukan nama orang. jangan sedaplah nama mudhaf ilaih namakan anak cucu pula kan. Taklah. Okey, waw kat sini apa? Waw dan kan, biasa dan walidin. Walidin tadi apa? Walid tadi yang beranak tadilah, bapak lah waw dan juga. Ni kalau tak tahu waw ni dan, memang waw lah ni bukan waw Hussein Lempoyang kan. Ni bukan waw bulan, ni waw waw dan ma tu apa yang walad, yang diberanakkan, anak tadilah okey. Tetapi waw di depan tadi, walidin wa ma walad kan surah balad tadi, waw kat situ bukan dan. Kita belajar selama ni belajar dan, macam mana nak tahu dan tu demi walidin, dal yang hujungnya akhir tu baris bawah kita biasa wal asri, demi masa, tak ada wal asru. Wal fajru ke kan, wal fajri, wal asri, wassamai, wal laili, apa lagi kan semua yasin, wal qur'ani, demi al-Quran, bukan dan al-Quran. Tetapi kalau wallahu a'lam, kalau kita bersumpah pun wallahi wa billahi wa tallahi. Kalau tuan-tuan sumpah kan, apa tu bila betul isteri tanya, abang ni betul-betul tak kahwin lagi ke? Betul-betul. Wallahu wa billahu wa tallahu. Kan? Kalau macam tu kita sebut tak kira sumpah. Sebab dan. Dia dan. Tapi jangan beritahu isteri kita kita senyap je kan. Jangan beritahu perempuan kat belakang tu. Kita senyap je. Kalau isteri tanya, cakap wallahu wa billahu wa tallahu. Dia ingat bersumpah. Rupanya tak sumpah. Yang sumpahnya wallahi, baris bawah tu. Wallahi wa billahi wa tallahi. Wallahi wa billahi wa tallahi. Semua hi. Itu kan gelak pula hi itu maknanya sumpah, demi. Kalau tak, itulah tadi. Kalau surah apa tu, kalau tu al-fajru kan, begitu jelah. Al-asru kalau masa lah tetapi sebabkan demi tu wasyamsi, apa lagi, walaili kan. Jadi semua tu nak menentukan dan tu, waw tu demi. Jadi dia ada baris belakang pada huruf yang kedua, yang selepas dia tu baris bawah. Jadi semuanya kita tahulah. Jadi tuan-tuan perempuan, sebelum saya akhiri masa pun tengok muka tuan-tuan perempuan pun macam dah lapar. Jadi
waladin tu, walad ni, nampak ayat ni pendek tapi padat. Dengan sebab ayat ni lah seorang profesor doktor daripada barat yang bukan Islam masuk Islam. Macam pelik, kenapa pula? Sebab dia kata, kan, dia buat kajian dalam tahun-tahun yang kemudian ni lah, 70-an, 80-an ni. Doktor ni dengan bangganya lah, dia kata, kenapa tak, kalau dalam ayat Al-Quran ni, kita pun katalah hubungan rapat bukan bapa dengan anak kan. Patutnya walidatin lah, mak lah kan. Mana-mana pun, kalau mak kan, kalau kita meninggal pun sebut nama mak kan. Kalau kita apa pun, orang lebih hanu nama mak. Sebab mak tu nak genuinkan memang itulah ibu yang melahirkan kita kan. Bapa ni kadang-kadang tak ni. Tetapi kenapa ayat disebut dan bapa dan demi bapa dan juga demi anak. Dan juga anak. Demi bapa dan anak. Jadi kenapa bapa dengan anak? Okey. Jadi orang putih ni dia dengan bangganya dia mengatakan yang menentukan jantina anak ni adalah bapa. Dia belajarlah apa tu, kadang-kadang dululah kita ambil science stream kan, aliran sains, belajarlah fizik, biologi, kimia. Dulu saya masa SPM dulu kadang-kadang fikir balik nak buat apalah, belajar matematik tambahan. Tak cukup dengan matematik yang ada ke, ditambah lagi pula tu fizik, biologi kan. Dulu panggil kaji hayat, fizik, biologi, kimia lagi kan. Kan, walaupun akhirnya saya ambil account pula tu, jadi accountant pula tu kan. Rupanya kadang-kadang kita belajar ni adalah hikmah yang kita tahulah, kajian tentang kromosom. Kromosom lelaki ni dia panggil XY, dan yang perempuan tu dia panggil XX. Jadi XX ni kromosom tu, perempuan tu dia panggil perempuan punya XX kromosom dia. Kromosom tu yang menentukan jantina ni lah. Tuan-tuan perempuan kalau belajar ni kan, saya cerita bukan ahli sains pula kan, cerita tentang detail tu. Tetapi lelaki XY, dia ada XY pula. Ini pelik ni kan, kita bunyi dia, tapi dengan bangga dia kata lelaki ni lah, bapa ni lah yang menentukan lahirnya anak lelaki atau perempuan. Kalau XY ni kan, X bertemu X ni lahir anak perempuan. Kalau X bertemu Y, XY tu lahir anak lelaki. Lebih kurang macam itulah. Dia punya bangganya, dia kata kami dah tahu dah. Lelaki ni lah penentu jantina, bukan perempuan. Perempuan dia dah standby dekat situ, lelaki ni menentu jantina. Maknanya lelaki lah yang menentu. Kita orang kampung dulu pun kau dia dapat anak lelaki, anak perempuan dan sebagainya macam tu kan. Dulu kita ingat tak ada mengena kan orang lelaki kan. Itulah. Tetapi orang kampung dulu mungkin dia tahu dari segi apa tu kan, dia punya kajian sendirilah kan. Tetapi nak ceritanya, bila orang putih tu kata macam tu, kami dah tahu dah 1400 tahun dulu. Mana dia? Ini ayat dia. Dan bapa demi bapa. Katakan apa Allah bersumpah. Allah yang bersumpah ni untuk meyakinkan. Orang Arab dulu sikit-sikit kan dia bersumpah. Wallahi nak tanya jam pun berapa, wallahi pun tak payahlah sampai macam tu kan. Tapi cuma orang Arab ni bersumpah dia wallahi wa billahi wa tallahi. Tapi kalau wallahi itu bukan sumpah lah, itu dia punya bahasa je lah. Tak payahlah nak wallahi pun nak tanya balik pukul berapa je, itu pun wallahi, itu pun nak wallahi. Tapi orang Arab dia bersumpah. Tetapi kenapa ayat Quran bersumpah? Sebab Allah nak meyakinkan. Dengan sumpah itu Allah bersumpah pasti betul kan. Nabi pun kalau bersumpah pasti betul. Tapi wallahi bapa tu seolah-olah penentu jantina kepada anak. Itu je. Kami dah tahu 1400 mustahil, dia kata takkan 1400 tahun dulu mana ada teleskop dan sebagainya kan, nak buat kajian kromosom pun tak tahu benda kan. Mustahil. Ini ayat ni menunjukkan kitab Al-Quran ni bukan ciptaan Nabi Muhammad kan, bukan karangan Nabi saya saja. Allah yang turunkan dan Allah tahu. Akhirnya dia dah buat kajian ni. Orang barat dulu dia bukan main percaya-percaya macam tu lah. Dia buat kajian, banyak ayat Quran yang menceritakan banyak lagi nanti kan saya boleh ceritakan pasal kulit dan sebagainya kan. Macam mana akhirat besok kita ganti kulit dan sebagainya, kulit dan sebagainya, membakar dan sebagainya. Itu kajian inilah kemudian. Tapi kita nak ceritanya, orang Islam dah tahu dah 1400 tahun dulu bahawa lelaki yang menyebabkan jantina kepada isteri kita yang melahirkan. Jadi akhirnya dia masuk Islam lah disebabkan tu kan. Okey. Jadi setakat tu dulu kita punya ni, kita tutup majlis tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallahi wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.